Selamat pagi sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita cakap pasal putar belit politik, siapa lagi juaranya kalau bukan Mahathir? Pakar putar belit dunia. Orang lain 2-3 kali U-turn dah kena kecam. Tapi Mahathir, dia buat pusingan sampai rakyat sendiri pening nak ikut. Dari UMNO keluar, masuk balik. Tubuh parti baru, pecah gabungan. Menikam kawan, jadi kawan balik. Dengan musuh, semua gaya. Dia sudah cubalah. Tapi hasil akhirnya bukan rakyat untung, tapi dia sendiri yang hanyut. Cuba kita imbas balik. Mahathir keluar UMNO sebab marah Najib. Tubuh parti bersatu, kawan DAP dan Anwar. Dua nama yang dulu dia sumpah serana habis-habisan. Bila sudah menang, konon nak serah jawatan pada Anwar. Tapi apa jadi? Dia tarik tali, main drama, rakyat kena kencing. Bila kerajaan runtuh, dia tak puas hati. Tubuh lagi parti baru. Pejuang namanya konon. Kononlah mau untuk lawan sistem. Tapi pada PRU 15 jawab dengan keras, dengan paling keras, parti hilang deposit, paling teruk kalah, paling memalukan. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tanda rakyat sudah tidak mahu ditipu lagi. Kalau orang lain sekali U-turn pun rakyat sudah ingat. Mahathir ni bukan U-turn lagi lah. Ini dah level drift Tokyo. Tokyo drift. Ini dah level Tokyo drift ni. Ini bukan U-turn lagi dah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, rakyat sudah nampak dengan jelas. Semua pusingan, semua belitan bukan untuk negara. Tapi untuk dendam lama dan nafsu kuasa. Dari negarawan yang cukup pulung, Mahathir turun dari menjadi bahan ketawa. Dari bapa pembangunan, jadi raja putar belit. Dan sekarang dia sendiri yang terperangkap dalam belitannya. Kesian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi, memang kalau cakap pasal U-turn ni, pasal putar belit U-turn, Mahathir paling menang. Dulu dia bermusuh habis dengan siapa? Dengan si Hadi Awang. Tapi selepas itu tiba-tiba jadi sahabat paling baik sekarang. Muhyiddin pun sama. Ketika dia dipecat dari Bersatu, bukan main lagi. Tapi tiba-tiba buat U-turn semata-mata untuk mau jatuhkan Anwar, untuk khianati Anwar. Paling hebat lagi dengan Anwar sendirilah. Dia sendiri yang penjarakan Anwar. Selepas itu untuk semata-mata mau tumbangkan Najib Razak, dia sanggup berkawan dengan si Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang. Akhirnya dia tikam sendiri. Dia tikam belakang balik. Dia khianati semula Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah permainan Tokyo Drift Mahathir. Sampai rakyat pun pening kepala tau. Dia buat pusingan sampai rakyat sendiri pening mau ikut panah. Sampai rakyat sendiri dah tak faham dah. Dari UMNO dia keluar, masuk balik. Sampai UMNO kena haram dulu. Lepas tu dia tubuhkan, dia kuatkan semula. Tubuh parti baru, Bersatu, Pejuang, GTA, semuanya lingkup memalukan. Pecah gabungan, tikam-tikam kawan, khianat-khianat kawan, jadi kawan balik dengan musuh. Semua gaya dia dah cuba. Tapi hasil akhirnya apa? Bukan rakyat yang untung, tapi dia sendiri yang hanyut. Sebelum saya teruskan, bagi anda yang sedang berikhtiar untuk mau sembuh, ini ada produk Transofector. Produk saintis. Ini saintis punya produk, bukan ubat. Ini nama dia pun memang Transofector. Ini ya, Transofector. Ada KKM, ada hologram KKM. Lepas tu diterima oleh KKM lah, maksudnya halal. Dan yang ini adalah produk saintis, bukan produk yang kau boleh jumpa di tepi jalan harganya 30, 60, 70 ringgit. Bukan. Ini produk saintis. Okey, produk saintis. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Sudah dikaji oleh saintis, sudah dibuktikan oleh saintis. Bagi anda yang berminat, anda telefon pula. Anda WhatsApp nombor ini. Jangan telefon, dia tak sambut.
hanya WhatsApp nombor ini kerana ini adalah pakar perunding cara bagaimana untuk sihat. Okey, nombor telefon ini. Okey, WhatsApp. Baik. Jadi hasil akhirnya bukan rakyat yang untung, dia sendiri yang hanyut. Kalau kita imbas semula, Mahathir keluar UMNO sebab marah Najib, lawan Najib, tumbangkan Najib, penjarakan Najib. Tubuh parti bersatu, berkawan dengan DAP dan Anwar. Dua nama yang sebelum ini bukan main dia sumpah serana habis-habisan. DAP menjadi dia punya macam apa? Macam tabu. Tapi tiba-tiba jadi kawan. Demi untuk apa? Semata-mata mau kalahkan Najib Razak. Bila sudah menang, konon nak serah jawatan kepada Anwar Ibrahim. Betulkah dia serahkan? Tak. Tidak. Dia tidak langsung pegang kepada janji dia. Apa jadi? Dia tarik tali, main drama. Dia tarik tali, main drama, rakyat kena kencing. Kena kencing hanyir, cik. Bila kerajaan runtuh, dia tak puas hati. Tubuh lagi parti baru. Dinamakan konon pejuang. Konon nak lawan sistem. Tapi PRU 15 menjawab semua itu dengan kekerasan yang hebat, dengan satu nada yang tegas, yaitu Mahathir tidak lagi berharga. Parti hilang deposit. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tanda rakyat dah tak mahu ditipu lagi. Jadi jangan biarkan anda ditipu oleh. Kalau orang lain sekali U-turn pun sudah kena ingat. Tapi Mahathir ini bukan lagi U-turn ya. Ini dah tak boleh sebut U-turn lagi nih. Ini dah boleh jadi apa? The King of Tokyo Drift. The King of Tokyo Drift lepas tu bukan lagi U-turn, pusing keliling, putar dunia. Mahathir ini bukan lagi U-turn. Ini dah jadi level Tokyo Drift. Tokyo Drift. Akhirnya rakyat sudah nampak dengan jelas. Semua pusingan, semua belitan bukan untuk negara. Nampak bukan untuk negara. Tapi untuk dendam lama, nafsu kuasa dari negarawan ulung, Mahathir kini turun jadi bahan ketawa, kesian dia. Dari bapa pembangunan jadi raja putar belit. Dan sekarang dia sendiri yang terperangkap dengan belitannya sendiri. Kesian Mahathir. Tinggalkan komen untuk pendapat-pendapat yang kita dapat daripada banyak orang punya komen-komen, WhatsApp, komen. Maksud saya komen-komen dalam YouTube dan sebagainya. Okey, untuk memperkemaskan rambut anda, saya sentiasa pakai Gatsby Styling Pomade Stronghold. Stronghold pula. Supreme Hold. Gatsby Styling Pomade Supreme Hold. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu pakai satu hari, rambut tidak bergoyang langsung ini. Ini memang sangat-sangat padu. Lagi satu, dia tidak berbau. Itu yang saya penting sekali lah, dia tidak berbau. Sebab banyak pomade yang saya pakai bila sudah sampai petang, dia berbau. Yang ini tidak. Okey. So, ini satu lagi pomade Sakveto. Yang ini kering sikit, dia punya nampak kering. Kalau kamu nampak basah begitu, nampak segar begitu, ini Sakveto. Okey, Sakveto ini nampak segar, nampak basah. So orang tengok pun tetap juga bersemangat walaupun sudah petang. Ini Sakveto Pomade, Sakveto Pomade. Yang ini murah saja. Okey, Sakveto Pomade. Ya, ini. Dan ketiga Gatsby Tough Spike. Yang ini dalam bentuk wax lah. Ini wax. Semua ini saya pakai terus nampak muda, geng. Okay, so ini Gatsby Tough Spike. Ketiga-tiga ini saya ada bagi di link. Kamu jangan lupa beli ya. Okay, ada sekarang promosi. Okay, ada di link. Okay, tinggalkan komen apa pendapat anda. Bye-bye.